Nama saya Rozda Duyanti Binti Sanardi, berpegang kad matrik di 2021110267. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pelajaran harian bagi mata pelajaran pendidikan sains sukan. Okey, masa tempoh pembelajaran adalah 1 jam, iaitu pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Saya mengajar tingkatan 4 alfa, lelaki berjumlah 10 dan perempuan berjumlah 10. Okey, bidang tajuk saya adalah fungsi sistem tubuh dan pergerakan, iaitu penghasilan tenaga. Standard kandungan 2.5 sistem tenaga dan berkaitannya dengan aktiviti fizikal. 5.4 membentuk kumpulan dan kerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti pembelajaran kumpulan. Standard pembelajaran 2.5.1 mengenal pasti ciri-ciri sistem anaerobik laktik ATP-PC, sistem anaerobik laktik glycolysis anaerobik dan sistem aerobik. Okay, 5.4.1 membentuk semangat kerjasama ahli kumpulan dan cara berkomunikasi dengan baik. Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran, sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat, yang pertama adalah kognitif. Murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 ciri-ciri sistem tenaga anaerobik laktik ATP-PC, anaerobik laktik glycolysis anaerobik dan sistem aerobik. Nombor 2, murid dapat mengaplikasi dan menyatakan ciri-ciri sistem tenaga anaerobik laktik ATP-PC, anaerobik laktik glycolysis anaerobik dan anaerobik aerobik semasa sesi peta minda dan pembentangan. Okey, efektif. Murid dapat bekerjasama dalam membuat peta minda semasa aktiviti dan dapat berkomunikasi dengan baik semasa sesi pembentangan di dalam kelas. Okey, fokus pembelajaran. Pertama, pengenalan sistem tenaga, ciri-ciri aerobik laktik ATP-PC, sistem anaerobik laktik glycolysis anaerobik dan sistem aerobik. Okey, strategi pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif, kesesuaian aktiviti, fasa pengenalan, reka maksud gambar. Fasa perkembangan aktiviti 1 adalah tayangan slide, iaitu penerimaan, pemerhatian dan borang semak lakuan. Lepas tu, pengenalan sistem tenaga. Terdapat ciri-ciri anaerobik laktik ATP-PC, sistem aerobik laktik glycolysis anaerobik, sistem aerobik. Aktiviti kedua pula peta ITING, iaitu menghuraikan mekanisme sistem tenaga, ciri-ciri sistem tenaga, contoh sukan untuk sistem tenaga. Aktiviti ketiga pula pembentangan kumpulan yang dilakukan melalui aktiviti kedua, iaitu setiap kumpulan mesti membuat pembentangan hasil daripada pembelajaran dan penerimaan yang mereka telah lakukan. Okey, bagi fasa kemuncak, mengadakan aktiviti kotak misteri di mana murid-murid perlu mengambil satu surat di dalam kotak misteri untuk menjawab soalan daripada guru. Okay, fasa penilaian, pemerhatian dan sesi soal jawab. Penutup, ulasan dan rumusan. Okay, sumber pengajaran menggunakan projektor, laptop, buku teks, kertas mahjong, marker pen, kertas warna, kotak, kertas warna dan juga slide. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi kebat adalah mengaplikasi. Kedua adalah elemen EMK adalah bahasa, memory, patriotism, kreativiti dan inovasi. Satu pembelajaran kooperatif.